So jangan risau kalau tak tahu nak pilih mana, abang kita ni boleh tunjuk. Alright gang, Assalamualaikum semua, morning. So hari ni kita ada satu customer. Nama siapa bang? Nama saya Johan. Bang daripada mana bang? Masa maju. Bang maju belakang ni je bang? Betul. Oh, boleh saya tahu tak macam mana abang tahu kedai kita ni? Saya jumpa dekat Instagram. Instagram? What? Hari ni abang cari helmet apa bang? Saya cari KYT. KYT. So ni dia. Ni helmet abang ni. So kalau korang tengok, dia siap combo sekali dengan visor apa. Macam mana bang? Helmet dalam keadaan okey ke tak? Selesa ke tak selesa? Paling Top lah. selesa. Nice. Ni nak bawa pergi kerja ke ataupun jalan-jalan? Buat daily use. Macam mana kedai kita ni? Banyak ke tak banyak helmet kat kedai kita ni? Helmet memang banyak pilihan lah. Memang banyak pilihan. Pening nak pilih lah. Tapi nasib baik ada abang kita ni, dia boleh bagi tahu apa yang sesuai dengan kita. Bantu lah. So bang, ni saya ada sedikit manis-manis nak bagi kat abang. Okey, setiap pembelian helmet kat kedai kita dapat free gift daripada Tokai Helmet KL ni. So bang, bagi tahu kat orang-orang KL suruh datang ke Tokai Helmet KL ni. Sesiapa yang cari helmet area KL boleh datang kat kedai sini, kedai ni. Tokai Helmet kita KL. ada banyak pilihan helmet. So jangan risau kalau tak tahu nak pilih mana, abang kita ni boleh tunjuk. Okey, so korang nak cari helmet, korang boleh terus walk in dekat showroom kita, dekat Tokai Helmet KL, dekat Jalan Genting Kelang Setapak, Kuala Lumpur. Apa-apa pun yang penting, pakai Trust and Serve.